Saya dah bercakap dengan mereka kerana saya mendapati ada tekanan yang besar yang mereka hadapi. Memang sebagai kita boleh anggap mereka selebriti dan memang sentiasa dalam pandangan umum. Tapi mutakhir ini akibat daripada insiden yang berlaku dan kandungan yang telah dimuat naik di laman rasmi TikTok era, maka timbul pelbagai perkara yang saya percaya memang mendatangkan kesan yang negatif termasuk kepada mereka. Jadi saya minta mereka bersabar, bertenang dalam menghadapi dugaan besar ini, dan saya juga memaklumkan kepada mereka bahawa kita tidak berhasrat untuk mengambil apa-apa tindakan kepada mereka. They have gone through enough. Ya, dan tindakan oleh pihak MCMC dengan izin Jabatan Peguam Negara, khususnya Timbalan Pendakwa Raya, ialah untuk mengenakan kompaun kepada syarikat Maestra Broadcast Sdn Bhd ataupun MBSB yang merupakan pemegang lesen MCMC. Sebagai pemegang lesen, terdapat beberapa perkara yang perlu mereka patuh. Malangnya, mereka telah membenarkan satu kandungan yang telah menjadi kegusaran umum dimuat naik dalam akaun TikTok rasmi salah satu radio di bawah jagaan mereka. Jadi keputusan MCMC adalah untuk mengenakan kompaun kepada Astro, khususnya anak syarikat Astro iaitu Maestra Broadcast Sdn Bhd, dan kompaun pada nilai tersebut adalah berdasarkan fakta bahawa yang dikompaun bukan individu tapi adalah sebuah syarikat yang mana berpendapatan tinggi setiap tahun, berbeza dengan individu, dan ada yang membuat comparison, membuat perbandingan sama ada dengan kes KK Mart yang didenda RM60,000. Itu adalah di bawah kanun keseksaan, undang-undang yang berbeza, dan dia tidak melibatkan kandungan dalam talian ataupun pemegang lesen MCMC. Manakala ada juga yang membuat perbandingan dengan sama ada individu-individu seperti Harith Iskandar dan Cecilia Yap yang dikenakan kompaun RM10,000. Mereka adalah individu, bukan syarikat, bukan Sdn Bhd. Maka Timbalan Pendakwa Raya berpandangan jumlah yang diizinkan itu sebanyak 10,000 kompaun adalah munasabah. Maka MCMC tidak mengambil tindakan sewenang-wenangnya, tapi akan berpandukan keizinan yang diterima daripada Timbalan Pendakwa Raya. Jadi DJ-DJ ini saya percaya selepas ni kita harap dapat berkolaborasi, termasuk juga dengan Kementerian Komunikasi. Kita lihat mereka seringkali melontarkan, menghasilkan kandungan yang bersifat sangat positif. Ini satu insiden yang kita semua kesali, tapi saya percaya kita semua telah mengambil ibrah ataupun pengajaran, iktibar daripada kejadian ini, dan saya juga cukup terharu bila meneliti kandungan-kandungan yang telah dimuat naik oleh pelbagai pihak, mengingatkan kita bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang pelbagai kaum dan kaya dengan pelbagai corak dan budaya. Maka kita perlu pertahankan perbezaan dari segi latar belakang kaum agama ini, tapi masa yang sama kita perlu saling hormat menghormati. Saya juga lihat beberapa individu telah memohon maaf, termasuk seorang individu yang telah sekarang ni dipercayai berada di Australia yang memuat naik satu kandungan yang mengguris hati orang Islam. Beliau telah memohon maaf, dan beberapa perkara yang saya harap boleh menjadi asbab untuk kita memperbaiki diri kita sendiri, dan saya percaya kita boleh langkah ke depan dalam satu suasana yang positif, terutama bagi kita umat Islam dalam suasana dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini.